Siapa suka makan kuaci? Tahu tak kuaci datang dari planet mana? Belum tahu. Okey, tak apa. Jom kita tengok proses mengeluarkan kuaci. Okey, kuaci datang dari pokok bunga matahari. Tengok ni semuanya dah tua. Dah sampai masa kita kutip dan makan. Macam mana cara nak kutip kuaci? Takkan nak kutip satu-satu. Tahu tak, satu bunga ni boleh ada antara 1,000 hingga 2,000 biji kuaci. Banyak kan? Banyak, Tok. Cara pertama, korang ketuk dengan kayu. Sekejap je semua terkeluar. Nasib lah kan, ada yang pecah. Cara kedua, korang tonyoh macam ni, terkeluar semua. Ha kan, macam ni lah. Takkan nak kutip satu-satu. Tahu tak satu bunga ni ada berapa banyak kuaci? Okey, ada satu perkara lagi. Kalau nak tahu, masyarakat dahulu mendapatkan pewarna hitam semula jadi dari biji kuaci. Caranya macam ini, rebus biji kuaci tu. Nanti korang tengok air rebusannya, hitam pekat Bolehlah mana tahu korang kehabisan warna hitam. Tengok perbezaan kayu.